Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Habibah binti Maisa. Hari ini saya akan membentangkan tentang soal selidik agresif yang menggunakan Bus-Perry Aggression Questionnaire atau BPAQ. Soal selidik ini merupakan antara alat penilaian agresif yang paling terkenal dibangunkan oleh Arnold Hashbas dan Mark Perry pada tahun 1992. Ia banyak digunakan dalam bidang psikologi dan kaunseling bagi mengenal pasti tahap agresif seseorang. Kenapa saya memilih soal selidik ini? Saya memilih soal selidik agresif ini kerana beberapa sebab utama, iaitu pertama, relevan dengan isu psikologi semasa. Dalam dunia moden, tingkah laku agresif semakin ketara, sama ada dalam bentuk fizikal, lisan atau emosi. Kajian terhadap agresiviti ini membantu kita memahami punca dan cara menguruskannya. Selain, ia boleh digunakan dalam pelbagai bidang. BPAQ sangat berguna dalam bidang kaunseling, pendidikan, hubungan interpersonal dan juga dalam kajian sosial, menjadikannya alat yang sangat praktikal. Mari kita lihat dari segi pentadbiran. Soal selidik ini menilai agresiviti berdasarkan pendekatan psikologi. Bas mendefinisikan agresiviti sebagai tingkah laku yang bertujuan mencederakan orang lain, sama ada secara fizikal atau psikologi. Konsep penting dalam teori ini ialah hostility, iaitu permusuhan dalaman seperti dendam dan pemikiran negatif. BPAQ telah digunakan secara meluas dan disesuaikan dalam pelbagai budaya dan bahasa. Penerapan dalam penyelidikan pula, soal selidik Bas digunakan secara meluas dalam bidang kajian psikologi, kaunseling dan analisis konflik interpersonal. BPAQ juga telah divalidasi dalam pelbagai budaya dan bahasa, menjadikannya alat penilaian yang universal. Kawan-kawan, mari kita lihat pentafsiran skala. Kenyataan di bawah menerangkan tabiat dan perangai anda. Soal selidik ini dipecahkan kepada 4 kategori, iaitu pertama, PA, Physical Aggression, iaitu keganasan fizikal yang mempamerkan keberangkalian seseorang itu bertindak melakukan keganasan fizikal. VA pula, agresif percakapan, digunakan untuk menunjukkan sifat seseorang. A, Anger, iaitu kemarahan, penilaian dibuat ke atas tahap kecepatan seseorang itu menjadi marah. H pula, Hostility, iaitu perangai, pandangan atau perasaan yang negatif terhadap seseorang atau sesuatu. Hostility ini permusuhan sikap, sifat, rasa benci atau dendam, dan itu tindakan penentangan. Kawan-kawan, mari kita lihat bagaimana persekoran dijalankan. Responden perlu menanda dari skala 1 hingga 5 berdasarkan sejauh mana kenyataan itu mencerminkan diri mereka. Kenyataan nombor 9 dan 16 diberikan markah songsang. Skor diberikan seperti berikut. Skala penjelasannya ialah 1. Tidak langsung mencerminkan perangai saya. 2. Jarang-jarang. 3. Sekali-sekala. 4. Kadang-kadang. 5. Sentiasa mencerminkan perangai saya. Jumlah skor akan menentukan sikap tahap agresif individu. Semakin tinggi skor, semakin tinggi kecenderungan kepada tingkah laku agresif. Mari kita lihat bagaimana pengiraan skor dijalankan. Kenyataan adalah soalan 1 hingga soalan 29. Jadi, kawan-kawan perlu menjawab keseluruhan soalan. Kaedah pemarkahan dia, kawan-kawan perlu lihat yang pertama, kenyataan bilangan 9 dan 16 hendaklah diberi markah songsang. Yang kedua, campurkan jumlah kenyataan 1 hingga 29 untuk mendapatkan markah keseluruhan agresif. Yang ketiga, campurkan kesemua kenyataan yang berlabel PA untuk mendapatkan markah agresif secara fizikal. Yang keempat, campurkan kesemua kenyataan yang berlabel VA untuk mendapat markah agresif secara lisan. Kelima, campurkan kesemua kenyataan yang berlabel A untuk mendapatkan markah kemarahan Angel. Dan yang terakhir, campurkan kesemua kenyataan berlabel H untuk mendapat markah. H iaitu hostility lebih dekat kepada markah penuh. Contoh 45, 25, 35 dan 40 bermakna lebih cenderung untuk melakukan perkara yang digambarkan kepada soalan tertinggi. Jumlah skor pula ialah jumlah skor keseluruhan digunakan untuk menentukan tahap agresiviti. Kawan-kawan, mari kita lihat skoring saringan. Apabila telah selesai menjawab soalan 29 soalan itu tadi, lihat markah. Skor 1 hingga 48 menunjukkan tahap agresif rendah. Skor 49 hingga 97 pula menunjukkan agresif sederhana. Manakala skor yang terakhir 98 hingga 145 menunjukkan agresif tinggi. Mari kita lihat
Skor 1 hingga 48 menunjukkan individu tahap agresivitinya yang sangat minimum atau terkawal, menunjukkan tahap agresiviti yang rendah atau tidak agresif. Manakala agresif sederhana pula, skor 49 hingga 97. Sederhana, individu kadang-kala bertindak agresif dalam situasi tertentu. Tingkah laku agresif yang kadang-kala muncul tetapi masih dalam kawalan. Dan terakhir, sekiranya kawan-kawan mendapat markah 98 hingga 145 menunjukkan agresif tinggi, iaitu individu cenderung bertindak agresif secara kerap dalam tingkah laku dan emosi, menunjukkan tahap agresiviti yang tinggi dengan kecenderungan untuk menunjukkan tingkah laku agresif yang lebih kerap, tingkah laku agresif yang serius dan memerlukan perhatian segera. Baiklah kawan-kawan, mari kita lihat soal selidik soalan 1 hingga 11. Di bahagian sebelah kanan, kawan-kawan boleh memilih untuk menjawab mengikut skala yang telah disediakan di atas tadi. A menunjukkan anger, marah. PA, physical aggression, iaitu aggressive physical. H, hostility. VA, verbal aggression, iaitu agresif lisan. Seterusnya, lihat kepada soalan 12 hingga 29. Baiklah, setelah mengisi ke semua soalan sebanyak 29 soal selidik itu tadi, kawan-kawan akan melihat markah skor yang diperolehi. Jadi, kawan-kawan boleh menilai kategori manakah yang kalian berada. Baiklah, di sini saya kongsikan kaedah intervensi yang dapat dilakukan antaranya dengan cara pertama, terapi kognitif perilaku atau CBT. Ini membantu individu mengenal pasti dan mengubah pola pemikiran negatif yang mencetuskan agresiviti. Contoh mengenal pasti pemikiran automatik seperti orang lain sengaja mencabar saya dan menggantikan pemikiran tersebut dengan pandangan yang lebih rasional. Selain itu, intervensi yang dapat dilakukan adalah menggunakan terapi kawalan kemarahan, iaitu memberi kemahiran mengurus emosi marah dengan cara yang lebih adaptif dan terkawal. Yang ketiga, menggunakan teknik relaksasi seperti yoga dan meditasi. Dan yang keempat, pernafasan dalam ataupun deep breathing, cara nirwana. Cara dia ialah tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung selama 8 saat, tahan selama 4 saat dan hembus perlahan-lahan melalui mulut selama 8 hingga 10 saat. Moga dengan cara intervensi yang dilakukan ini dapat membantu kawan-kawan dan kita semua menghadapi sikap agresif mengikut skor yang telah diperolehi. Refleksi daripada soal selidik ini, soal selidik Buzzberry Aggression Questionnaire ini digunakan untuk mengenal pasti tahap agresif dalam kalangan individu. Skor daripada soal selidik ini membolehkan pengkaji mengenal pasti sama ada seseorang berada dalam kategori agresif rendah, sederhana atau tinggi. Intervensi ini juga disarankan berdasarkan tahap agresif yang diperoleh bertujuan membantu individu mengawal atau mengurangkan tingkah laku agresif mereka. Dan seterusnya, kajian ini memberikan kefahaman yang lebih mendalam mengenai aspek psikologi agresif dan menyokong pelaksanaan strategi intervensi secara lebih menyeluruh. Melalui kajian ini juga, kita dapat memahami aspek psikologi agresif dengan lebih mendalam dan merangka strategi intervensi secara menyeluruh. Dengan itu, sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih atas perhatian semua. Saya sedia untuk menjawab sebarang pertanyaan. Terima kasih. Jumpa lagi.